Kepada teman yang menonton video ini, saya nak menjemput tuan-puan datang ke Asyik Edah Sdn Bhd. Kita ada buat open house tuan-puan pada 18 dan 19 April ini. Untuk yang berada di Semenanjung dan juga Sabah, tuan-puan wait sahaja Asyik Edah Sdn Bhd akan sampai lepas ini telah ditetapkan. Saya menjemput tuan-puan untuk datang open house saya. Dalam masa yang sama, tuan-puan boleh menjamah hidangan secara percuma pelbagai binaan yang ada dekat sini tuan-puan. Dan dalam masa yang sama, tuan-puan boleh melihat prefect house yang berada dekat belakang saya ini tuan-puan. Dia adalah prefect container saiz 10x20. Tuan-puan boleh buat macam-macam perbezaan. Tuan-puan nak buat homestay, nak buat rumah sewa, nak buat sekolah, nak buat pejabat, nak buat resort, nak buat Airbnb macam ini pun boleh tuan-puan. Nak buat rumah kebun yang macam ini tuan-puan pun boleh juga tuan-puan. Tuan-puan nak buat yang macam bilik hotel pun boleh juga tuan-puan. Macam ni je tuan-puan. Nampak? Siap dengan pintu galing api, tingkap wiring. Tuan-puan boleh masuk dan tengok sendiri dan lihat sendiri kualiti dan juga servis daripada Asyik Edah Sdn Bhd. Okey, ini adalah saiz 10x20. Tuan-puan akan dapat sekali dengan pintu, tingkap wiring, lantai floor, siap sekali dengan yang ni tak masa tuan-puan. Ini adalah sistem bahan. Siap sekali dengan toilet lengkap kita bagi kepada tuan-puan. Nampak sangat-sangat cantik dan premium. Tuan-puan dapat sekali dengan mangkuk tandas, sinki, ni cermin, exhaust fan ni, piping dan juga wiring kita buat dalam saya sehingga ada semua keluar. Tuan-puan buat sendiri tuan-puan. Okey tuan-puan, mari sini. Ini contoh saya tunjuk pada tuan-puan. Kita buat office tuan-puan. Okay, sangat cantik, sangat selesa. Pada siapa yang datang pada 17 dan 18 hari bulan ini, tuan-puan boleh lihat sendiri. Nampak kualiti dan juga servis kita. Boleh letak bentuk panel, tak nak letak pun boleh adjust mengikut idea dan juga cita-cita rasa tuan-puan. Jangan lepaskan peluang. Datanglah ramai-ramai yang menonton video ini, yang mana berada di mana-mana saja. Tuan-puan boleh datang makan secara percuma, tak beli tak apa. Yang penting tuan-puan puas hati, boleh tengok sendiri. Tuan-puan nak tengok surau saiz 10x10, mari sini saya tunjuk. Ini dia tuan-puan, kena saiz 10x10. Contoh nak buat guard house boleh, nak buat surau boleh, nak buat apa-apa semua pun boleh tuan-puan. Nampak? Cantik, sangat-sangat premium, sangat-sangat selesa. Nak dapatkan suhu yang sangat sejuk, sangatlah cepat tuan-puan. Sebab dia adalah besi tuan-puan. Besi, bukan kayu tuan-puan. Bukan kayu. Nak dapat sejuk, sangat-sangat cepat. Tuan-puan nak tengok cara orang buat macam asrama. Macam ni, tunjuk. Ini contoh asrama bagi laki-laki yang masih lagi bujang. Macam ni tuan-puan. Kalau bujang, macam ni lah rupanya. Okey teman, saya nak tunjuk bilik editing pula tuan. Jom. Oh, cantik. Warna coklat. Assalamualaikum. Ini adalah keluasan 10x20. Tetap sama juga. Tuan boleh buka, cantum. Nak buat sebelah bentuk L, bentuk bertingkat, macam-macam. Semua boleh tuan. So, tunggu apa lagi? Datang saja ke Asyik Edah Sdn Bhd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.